Kenapa kita nak kena makan vitamin C? Hai, kembali bersama saya di 30 hari tips kesihatan. Badan sehat, badan kuat, ringan. Sebabkan oksigen ni, dia adalah keadaan yang di mana menyebabkan badan kita berlaku inflammation. Apa itu inflammation? Ialah radang lah. So menyebabkan bahan yang mengandungi oksigen yang tinggi, dia akan menyebabkan pembebasan free radical dalam badan kita yang merosakkan kita punya sel-sel dalam badan kita. So bila ada berlaku kerosakan sel dalam badan kita dia akan aktifkan sistem pertahanan badan. Jadi sel darah putih, cytokine semua datang, dan jika oksigen ni terdedah secara berterusan, jadi kita sentiasa makan benda-benda yang ada oksigen yang tinggi, so menyebabkan keradangan tu sentiasa berlaku. Bila sentiasa berlaku, dia akan menjejaskan sistem badan kita, yang menyebabkan saluran darah menjadi terjejas, slow, saluran darah menjadi tebal, edaran darah tak lancar, menyebabkan kita seletih, lesu, menyebabkan insulin resistant, jadi gula yang dimakan tak dapat ditukarkan sepenuhnya kepada tenaga. So kita kena bergantung kepada makanan untuk kita dapatkan vitamin C. Jadi kalau kita kurang makan benda yang ada vitamin C, sayuran, buah-buahan, menyebabkan badan kita kurang vitamin C, jadi antioksidan semula jadi untuk nak melawan keradangan yang berlaku dalam badan kita tu kurang, menyebabkan kita senang jatuh sakit. Ambillah vitamin C. So vitamin C ni dekat pasaran banyak, so jadikanlah dia sebagai kita punya rutin harian kita lah, untuk mengekalkan badan kita dalam keadaan yang sihat.